Korang tengok ni, menarik betul cara orang Arab Badui proses hasil tuaian gandum di orang. Sebenarnya dari mula tanam sampai siap nak tuai, gandum ni cuma ambil masa lebih kurang 2 bulan je tau. Memang cepat gila siap. Gandum ni memang cukup ngam ditanam kat kawasan Semenanjung Arab sebab selain tempoh nak tuai tu singkat, tanaman ni pun tak pakai banyak air macam padi. Bila tiba musim menuai, cara diorang potong pun ala-ala macam kita tuai padi kat sini, cuma tangkainya tak dipotong terlalu panjang. Batang gandum yang lebih tu nanti diorang tak buang macam tu je, tapi dimanfaatkan buat bagi makan unta. Lepas dah selesai tuai, gandum ni kena jemur dulu. Cara jemur pun ada beza sikit dengan padi sebab diorang jemur sekali dengan batang-batangnya. Dah betul-betul kering dijemur, barulah diorang mula proses dengan cara pukul dan tumbuk batang gandum tu ramai-ramai macam dalam video ni. Kalau ikutkan, negara Arab ni kaya raya dan kalau diorang nak beli mesin pengisar canggih pun petik jari je. Tapi yang kagumnya orang Arab Badui ni tetap pilih